Hello dan selamat datang. Untuk kupasan kali ini, jom kita patah balik ke zaman dua empayar maritim terulung di Nusantara. Kita akan cuba bongkar rahsia mereka, tapi bukan melalui peta atau artefak purba. Sebaliknya, melalui bilah senjata mereka. Satu soalan yang menarik kan? Kita akan lihat macam mana seni bela diri ni, ia bukan setakat tentang cara berlawan tau. Tapi ia adalah cerminan pandangan dunia, cita-cita dan keseluruhan strategi sebuah tamadun. Okey, ini rancangan kita. Mula-mula kita rungkai dulu kisah di sebalik sebilah pedang. Lepas tu, kita selam ke dalam seni aliran Sriwijaya, diikuti dengan seni kekuatan Majapahit. Kemudian, kita bandingkan kedua-dua falsafah ni dan akhir sekali, kita lihat macam mana legasi mereka bergabung sampai ke hari ini. Okey, jom kita mulakan. Idea utamanya mudah je sebenarnya. Bagi Empayar Sriwijaya dan Majapahit, cara mereka berlawan bukan sekadar teknik tempur. Ia adalah manifestasi fizikal bagi cara mereka berfikir secara strategik. Jadi soalan yang lebih penting bukanlah macam mana dorang berlawan, tapi kenapa dorang berlawan dengan cara macam tu. Dan jawapannya ada pada persekitaran mereka sendiri. Sama ada di atas kapal, di celah-celah pasar ataupun di medan perang yang luas. Semua ini membentuk setiap gerakan mereka. Sekarang, jom kita mulakan pengembaraan kita dengan empayar pertama, Sriwijaya. Cuba bayangkan, satu kuasa besar yang bukan dibina atas tanah jajahan yang luas, tapi atas penguasaan aliran perdagangan. Satu kuasa yang pegang nadi ekonomi seluruh rantau ni. Jadi, tengoklah keadaan dorang ni. Kekuatan Sriwijaya tertumpu di Selat Melaka. Ini bermakna pertempuran mereka selalunya berlaku kat tempat-tempat yang sempit, sesak, macam atas geladak kapal, lorong pasar atau lorong-lorong bandar. Jadi, dorang perlukan satu sistem yang sangat cekap, pantas dan boleh mematikan dalam jarak dekat. Dan sebab itulah munculnya senjata ikonik dorang. Keris. Nampak tak bilah dia yang beralun tu? Itu bukan saja-saja tau. Bukan untuk hiasan je. Reka bentuk ni sebenarnya sangat genius. Ia membenarkan bilah tu mengoyak bila ditikam, menyebabkan luka dalam manyam lebih teruk dengan usaha yang paling sikit. Memang sempurna untuk pertarungan pantas dan senyap. Jadi, falsafah Sriwijaya ni semuanya pasal kecekapan. Mereka tak lawan kekuatan dengan kekuatan. Sebaliknya, macam air, mereka mengelak, alihkan tenaga lawan dan cari ruang untuk serang balas dengan pantas dan tepat. Impak maksimum dengan usaha yang minimum. Itulah kunci dia. Okey, kita lompat beberapa abad ke depan. Muncul satu lagi kuasa gergasi, Majapahit. Dan dengan dorang, datangnya satu falsafah bertarung yang memang jauh berbeza. Majapahit ni cerita dia lain sikit. Diorang ni empayar penakluk. Medan perang dorang bukan lagi lorong-lorong sempit, tapi padang yang luas. Matlamat dorang pun lain. Bukan nak kawal aliran dagang, tapi nak takluk wilayah. Jadi pendekatannya pun mestilah berbeza kan? Dan senjata diorang pun dah tentulah mencerminkan falsafah ni. Tengoklah badik ni. Nampak tak beza dia dengan keris? Bilahnya lebih tebal, lebih lurus. Direka khas untuk memindahkan semua tenaga ke satu titik. Cukup kuat untuk tembus perisai dan lumpuhkan musuh dengan hanya satu serangan padu. Falsafah Majapahit? Senang je. Dominasi. Tak ada main elak-elak. Diorang langgar terus. Tak ada mengalir, diorang menghentam. Setiap serangan tu terus terang, meletup, direka untuk pecahkan pertahanan musuh dan tamatkan pertarungan dengan secepat mungkin. Jadi, sekarang kita dah nampak kedua-duanya. Macam mana rupa dia kalau kita letakkan Sriwijaya dan Majapahit ni sebelah menyebelah? Jom kita bandingkan. Air lawan ombak? Memang ketara gila beza dia kan? Sriwijaya, pendekatannya tak langsung, lincah, fokus pada ketepatan. Sebab nak survive kat ruang sempit. Majapahit pula, pendekatannya langsung, guna kekuatan dan tekanan. Sebab nak dominasi medan perang yang terbuka. Betul-betul dua dunia, dua falsafah yang lahir dari keadaan yang sangat berbeza. Dan kalau ada satu analogi yang paling tepat untuk gambarkan semua ni, inilah dia. Analogi ni, memang padu. Sriwijaya tu ibarat air yang bijak, sentiasa cari jalan. Majapahit pula ibarat ombak yang ganas, satu kuasa alam yang tak boleh dihalang. Nah, inilah poin utamanya. Apa yang kita tengok ni sebenarnya adalah dua doktrin strategik yang tak lapuk dek zaman. Pendekatan tak langsung yang guna kebijaksanaan untuk mengatasi kekuatan dan pendekatan langsung yang guna kekuatan mutlak untuk capai kemenangan.
Tapi ceritanya tak habis kat situ. Apa jadi bila empire ni jatuh? Falsafah diorang hilang macam tu je ke? Jawapannya tak. Malah, sesuatu yang lagi menarik berlaku. Falsafah-falsafah ni bergabung. Dan hasilnya adalah kelahiran silat moden yang kita kenal hari ini. Silat bukanlah 100% Sriwijaya atau 100% Majapahit. Ia adalah gabungan terbaik dari kedua-duanya. Ia ambil kehalusan dan kelajuan Sriwijaya dan kahwinkan dengan kekuatan dan agresi Majapahit. Hasilnya, satu seni bela diri yang sangat lengkap dan efektif. Dan kat sinilah cerita ni jadi sangat relevan dengan kita hari ini. Lupakan sekejap pasal keris dan badik. Cuba fikir pasal prinsip asas dia. Pendekatan tak langsung Sriwijaya atau pendekatan langsung Majapahit. Prinsip-prinsip ni ada di mana-mana. Dari cara kita berunding dalam bisnes, sampailah cara kita selesaikan masalah harian. Cuba fikirkan dalam hidup anda sendiri. Bila berhadapan dengan satu masalah rumit yang perlukan kesabaran, adakah anda jadi air Sriwijaya yang cari jalan dan ruang? Atau bila berhadapan dengan deadline yang suntuk, adakah anda jadi ombak Majapahit yang langgar semua halangan? Kebijaksanaan sebenar bukanlah pasal pilih satu gaya je, tapi tahu bila nak guna yang mana satu. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Dulu, bilah senjata mereka mendedahkan jiwa Empayar Sriwijaya dan Majapahit. Hari ini pula, apa agaknya yang ditunjukkan oleh strategi dan alat yang kita guna tentang diri kita dan masyarakat kita? Fikir-fikirkanlah.